Kemudian dia akan macam pam 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 pam. Uish, saya tak suka benda ni. Tak, saya suka tapi saya benci. Guys, saya baru saja tonton filem Agent Ali The Movie 2 Misi Satria dan damn Zan cerita ni. Saya perasan lah yang filem kita sekarang ni a hit after hit after hit after hit, tak berhenti meletup. Dan secara jujurnya saya cakap Agent Ali The Movie 2 Misi Satria adalah one of the best current animation film tempatan ever. Saya terus bagilah lagi sekali 10/10 Infinity Stars. Serius cakap, saya sangat-sangat enjoy filem ni. Kita mula dengan plot dia lah. Okey, plot dia kali ni bertempat selepas Agent Ali musim yang ketiga. Dan kali ni Ali dia dapat kuasai suit Satria untuk menentang Neonimus. Itu dengar macam simple kan? Tapi jalan cerita dia tak linear. Dia ada up linear. Dia tak ada down. Penuh secukup rasa. Rasa seronok, rasa gembira, rasa geram, rasa takut, rasa sedih. Dah cakap pasal rasa sedih. Ada satu scene dalam filem ni yang buatkan saya macam kenapa kau buat macam tu? Dan benda yang kedua pula adalah the animation itself, the details. Adalah bila dia buat wide shot tu, nampaklah a bit cartoony. Tapi bila dia focus shot, sangat detail. Dari helaian rambut, helaian bulu, mata, everything. Dia akan buatkan korang rasa macam korang tengok animation campur comic book. Ada satu part yang nampak macam this is like a comic book tapi cantik. Dan cakap pasal action. Filem ni tak lepas dari action yang sangat mengagumkan. Saya sangat salute kepada penulisan filem ni. Semua watak-watak dia ada masa diorang untuk menyelah diri mereka sendiri. Dan bila setiap kali action berlaku, it's like a groundbreaking, earth shattering animation yang menggegarkan. Dia very fast pace. Diorang keluarkan senjata diorang like pam kena. Kemudian dia akan macam pam 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 pam. Uish, laju gila dan cantik. Lagi-lagi suit Satria lah. Suit dia saya nampak macam dia adalah gabungan antara Iron Man dan juga Power Rangers. Tapi the mechanics of it adalah seperti Taskmaster. Dia very unstoppable. Dan kemudian kita pergi kepada karakter. Saya tak nak cerita banyak pasal karakter semua, tapi saya nak cerita pasal the villain tu sendiri, penjahat tu sendiri, Neonimus. Damn, dia punya menacing, dia punya jahat, dia punya game dalam filem ni, saya boleh kata melebihi Raju Bersiung, Retaka dan Grakakus. Tak tahu nak cakap apa dah. Memang sangat-sangat best. The only minus lah, bukan minus yang buatkan saya tak suka benda ni. Tak, saya suka tapi saya benci ending filem ni. Dia end kan macam tu. Dan nak tunggu musim yang keempat pula. Lamanya kau nak keluarkan. Memang agak ada musim yang keempat. Saya tak tahu ni legit ke tak, tapi saya ada nampak satu posting kat FB yang dia bubuh satu timeline Agent Ali tu tau. Dari Agent Ali season 1 sampailah, tak silap saya, Agent Ali versus Zero. Like dia dah bubuh sampai 2030 nanti. Saya tak tahu lah tu legit ke tak. Korang boleh confirmkan kat bawah. So filem ni korang dah boleh tengok di program yang terdekat dengan korang. Pergi ajak mak, ayah, adik, abang, kakak, isteri, tunang, girlfriend, baby, apa semua, tak kisah. Satu lagi, kalau korang nak tengok filem ni, saya cadangkan untuk korang tonton dulu Agent Ali musim yang ketiga. Kalau korang tak nak layan pun tak apa, tak kisah pun. Movie 1 korang nak terus jump ke movie 2 boleh. Tapi korang akan miss beberapa benda yang korang akan fikir macam ni siapa? Dia ni siapa? Macam mana dia ni boleh dapat kuasa ni? Dan siapa mereka ni? Korang akan macam mempersoalkan sedikit lah siapa. Dah ada tayangan awal, korang pergi tonton, support local film kita, support animasi tempatan kita. Jangan tengok secara haram. Dan lagi sekali saya remind, jangan tunggu Netflix. Dan apa-apa pun guys, jadilah penonton yang setia. Terima kasih.